Ashabul Ukhdud, cerita orang soleh, ahli jihad, ahli tauhid. Bukan mereka ni Nabi Rasul, tapi mereka ni orang soleh. Maka Quran menceritakan orang soleh. Ashabul Kahfi bukan Rasul, bukan Nabi. Sehingga kan ada surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu sebenarnya menjadi mulia kerana semuanya mereka pernah mengambil ilmu dari Tuanku Haji Marzudi atau mengambil daripada murid Tuanku Haji Marzudi yang sangat sampai Datuk Nali. Khususnya orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran, Allah SWT Muhammad, dan berbagai lagi lah kisah-kisah orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Ashabul Ukhdud ceritakan tentang seorang soleh yang berada di zaman Nabi Sulaiman AS, yang mana beliau ini dapat memindahkan dengan karamah yang diberikan oleh Allah Ratu singgah sana Ratu Balqis daripada Yaman ke Baitul Maqdis, Palestin dengan sebiji mata.